Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah solat sunat tarawih di Masjid Darul Iman. Masjid ni hari ni dia buat 8. Jadinya mai tengok dulu suasana dekat sini macam mana. Cara solat tarawih dekat sini buat boleh dikatakan lebih kurang sama macam dekat Malaysia je. Sini buat 8, ada selawat macam biasa. Sekali dengan witir semua, lebih kurang dalam 45 minit selesai lah solat dekat sini, solat tarawih. Kalau ikutkan tadi ramai juga yang sembahyang, lebih kurang dalam 2, 4, 6, lebih kurang 9 saf lah penuh kat sini. Dan imam pun tadi kalau kita tengok solat isyak dan juga 4 rakaat imam lain, kemudian 4 rakaat kedua imam lain, kemudian witir lagi 3 rakaat pun imam lain. So sepanjang daripada isyak sampai ke habis witir tu ada 3 orang imam lah. Jadinya satu pengalaman baru main kat sini. Team of Maskar National and the incoming team of Maskar Victoria. So since you guys the outgoing Maskar National, right? I think maybe we can have a separate session first. Okay, malam ni More makan dekat The Burger Factory yang itu. Sini yang burger halal, yang besar, saiz dia pun puas hati. So malam ni main kat sini lagi. Kalau nak cari kebab, jauh, tak buka pula, takut tak sempat sampai. So makan dekat sini, kat Cheeseburger. Balik ni siapa? Ustaz ke saya? Ustaz? Saya? Sebab semalam saya tak imam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni 4 hari bulan kita mai bagi sumbangan kepada pelajar-pelajar yang duduk di luar daripada Mission Hall. Tu nak masuk M4. So ni rumah student kita yang duduk di sini. Satu rumah 8 orang. Jom kita tengok sikit. Dia macam style. Style pun kecil. Dia punya tembok dia pun cantik style. Jadi kita tengok rumah student kita kat sini. Dia orang sewa dekat sini 1 bulan seorang 8. Patut mula. Terima Patutlah menang kroni dia. Ustaz rumah taman. Saya rumah dah taman dah. Tapi itulah dia punya design rumah dia memang ni dia buat. Dia just macam ni je. Balik dah. Tembok dia. Kain tak ada. Ni bata ni bata susun. Jimat dia cat Ustaz. Okey. Jimat dia cat. Ni contoh design rumah dekat sini. Yang ni saya nampak pakai batu. Rumah ni pakai batu. Hak tu gypsum board. Yang ni pun board. Dinding rumah pada board. Dalam pun board. Dalam. Luar dalam board. Tu kayu. Depan ni kayu kan tu. Rumah lama kayu. Oh ni kayu. Yang ni batu. Batu. So banyak batu pun batu merah lah. Okey, main melawat rumah student dekat sini. So apa yang boleh belajar dekat sini? Satu benda yang yalah, mungkin tempat kita tak pernah ada. Rumah dekat sini dia buat daripada board. Dinding board. Bilik-bilik semua buat daripada board. Ada rumah-rumah yang model lama saja buat daripada batu. Ada yang lagi lama daripada kayu. Oh, sini nampak kapal terbang tu ni. Tengah naik. Seperti mana yang saya sebut dalam video sebelum ni, memang di Sydney ni airport dia memang busy lah. Sedia-sedia dengan kapal terbang kan. Naik. Okay,
Jom kami pergi ke next destination. Sekarang kita ada dekat rumah student yang kedua. Kalau tengok ni sebenarnya rumah yang macam ni adalah apartment dia orang. Apartment yang jenis 3 tingkat. Lepas tu dia macam buat teres macam ni. 3 tingkat tapi semuanya apartment. So kami main sini lah, bagi sumbangan student Malaysia yang duduk di luar ni. Ni semua apartment. Apartment yang pendek-pendek 3 tingkat. Okay. Student kita berapa? 2 orang Berapa orang duduk sini? 6 orang. Oh 6. Adam. Kau ni baru student baru sampai ke? Sampai. Oh, rasanya nampak your face dekat dalam Amar punya story Amar Yusik Main fit. Korang Yusik ke? Ada hari tu Amar bawa pergi jalan. Okay, kita nak pergi tengok rumah student kita kat sini. Sampai dalam 6 bulan. Kawasan ni agak jauh sikit daripada universiti diorang. Lebih kurang dalam 45 minit baru sampai. So kita nak tengok rumah diorang ni. Ikutkan diorang sewa lebih kurang dalam 6 bulan lah. 1 minggu ataupun diorang punya sewaan dekat sini 1 bulan $800. Oh, Garaj kat bawah ni. garaj bawah. Oh, bawah ni garaj Sini di uni USRBU lah. Dia punya rumah dia macam ni. Dekat KMB juga ada. Siapa nama? Kita orang panggil Ipe. Bawah ni tempat naik tangga, parking basement bawah. By the way ni ustaz orang daripada yang Malaysia Hall Sydney punya ustaz. Oh besar. Oi lah. Bilik lift satu kat bawah. 4 dekat atas. 4 dekat atas. Oh memang rumah maid lah. Oh so ada pasal ada soalan dulu. Ini masalah dia sebab apa main bedroom tu besar kan. Dia kata lah kau share lah 2 orang kan. Tapi dia kata tak apa lah, aku lagi suka duduk seorang. Dia prefer duduk macam tu. Kita macam tak apa lah, ikut je. Okey, selesai sudah buat edaran ataupun serahan bantuan kepada pelajar-pelajar Malaysia yang duduk di rumah sewa di sekitar Sydney ni untuk dia orang buka puasa. Kami pergi tadi dapatlah tidur rumah. Satu rumah yang pertama tadi tu pun jauh juga, tapi dia punya rumah tu kalau tengok tadi kecil, harga mahal. Kawasan dia tak jauh sangat lah dengan universiti, tapi tengah pekan dan harga dia pun mahal. Harga dia sebulan $800 seorang. Bukannya satu rumah, $800 seorang. Itu dia orang duduk satu rumah 8 orang. Dan satu lagi rumah yang kedua tadi dia macam apartment. Tapi rumah dia nak kata macam apartment yang bercantum. Satu rumah blok bangunan tu dia berkongsi dinding dan sebagainya, tapi macam apartment 2 tingkat macam tu lah. Ada yang rumah 2 tingkat tapi berkembar-kembar lah. So rumah yang kedua kami pergi tadi tu dia jauh, harga $800 juga. Tapi rumah dia luas, besar dan selesa, tapi jauh lah. So student yang duduk jauh ni kena keluarkan juga kos lebih kurang dalam $200 lagi untuk dia orang guna bayar tambang pergi dan balik. Jadi student-student dekat sini ni dia orang punya harga ataupun yang dia orang dapat lah untuk satu-satu rumah tu bukannya murah lah sebenarnya kalau kita tengok. Dan juga dari sudut dia orang punya allowance yang orang dapat, yang kerajaan bagi pun seorang dalam $1,300. Okay, seorang $1,300 yang kerajaan bagi sponsor. Bayar rumah saja dah $800.
Kemudian pengangkutan $200. So dia orang memang ikat perut juga lah duduk di sini. So kebanyakannya kena banyak masak sendiri. Dan ataupun dia orang nak cari duit lebih, kena kerja part time lah. Itu di Sydney ni, yang saya duduk di kawasan Sydney. Yang saya tengok memang kebanyakannya yang duduk di rumah sewa ni bekerja sendiri, kerja part time, jadi sebagai cashier dan sebagainya. So sebenarnya struggle dia orang dekat sini pun boleh tahan. Sebenarnya dia orang tak buat pinjaman, dia orang dapat duit daripada Mara. Kalau pinjaman balik kena bayar balik kan. Lepas tu gunalah sebaik-baiknya. Dan masa dia orang kelas pun ada masa senggang, ataupun dalam 5 hari tu kelas dia orang kadang-kadang 2 hari je, yang lain tu kosong. Bolehlah untuk dia orang buat part time. Okay, so ni untuk hari ni punya video yang saya boleh kongsikan. So sekarang ni pukul 7 suku, nak dekat buka puasa. Jadi buka puasa hari ni, selesai tu hari ni. Malam tak tahu, kalau diorang ajak saya buat video, kalau tak ada besok buat video tu macam mana. So jumpa lagi pada video akan datang.